ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Telah berkata Tuan Pengarang rahimahullah, semoga bermanfaat dengannya dan ilmunya untuk tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ke surat 5. Share. Bab 2. Itu bab 1 ni, bab 2 ya. Ta'arif Al-Quran. Ta'arif mana definisi Al-Quran. Al-Quran dari sudut bahasa dan istilah. Kalimah ulum yang disandarkan kepada Al-Quran membawa pengertian semua ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Ilmu-ilmu Quran. Hal itu kerana lafaz ulum adalah jamak. Apa maksud jamak? Banyak, ya. Ilmun, satu ilmu. Ulum, ilmu jadi jamak, yang mencakupi semua ilmu yang membahaskan tentang Al-Quran daripada berbagai-bagai aspek. Salah ya kalau berbagai, dia kena berbagai-bagai. Tapi kalau pelbagai, tak perlu digandakan. Berbagai-bagai yes, berbagai salah. Pelbagai-bagai salah, pelbagai betul. Seperti ilmu tafsir, ilmu qiraat, majazul Quran dan lain-lain. Okey. Topik 1. Ta'arif dari sudut bahasa. Al-Quran sudut bahasa membawa beberapa erti. Antaranya ialah menurut Imam Syafi'i 204 tu tulis tarikh meninggal. Kalau dia tulis 204H, mana 204 Hijrah meninggal dunia. Tu 204 tu dia tulis tu. Itu cara ulama dulu, cara penulisan ahli akademik nak tahu hidup zaman bila. Jadi ini hidup zaman kurun kedua Hijrah, Imam Syafi'i. Kalimah Al-Quran tidak diambil daripada mana-mana perkataan. Di mana? Jauh. Ini dekat ya. Di mana? Jauh. Di mana? Ia adalah nama khas bagi kitab Allah, iaitu sama sudut nama dengan kitab-kitab lain. Jadi dia tidak membawa apa-apa maksud yang diambil maknanya daripada perkataan tersebut. Semata-mata nama khas lah. Contoh Taurat, Zabur dan Injil. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa. Iaitu semuanya adalah nama bagi kitab-kitab Allah yang turunkan kepada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa sebagai pegangan dan pedoman umat-umat berkenaan. Okay. Menurut Imam Al-Farraq, Imam Farraq ni meninggal 207 Hijrah, 3 tahun dah selepas meninggal Imam Syafi'i. Al-Quran diambil daripada perkataan qara'in, iaitu bererti penguat. Itu maksud Quran. Jadi Imam Syafi'i kata Al-Quran tak ambil daripada apa-apa perkataan. Sama lah macam Taurat, Zabur, Injil. Imam Farraq pula kata kalimah Al-Quran itu diambil daripada perkataan qara'in, iaitu penguat. Hal itu kerana Al-Quran terdiri daripada ayat-ayat yang saling menguatkan dan terdapat kemiripan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Disebabkan ayat dengan ayat yang lain itu ada mirip, maka ia menguatkan satu sama lain. Al-Lihyani, Imam Al-Lihyani
meninggal 215 Hijrah. Kalimah Al-Quran masdar daripada kalimah qara'a. Jadi dia adalah kita kata terbitan lah. Tulis kata terbitan. Masdar tu kata terbitan daripada qara'a. Qara'a mana membaca. Quran daripada perkataan membaca. Namun begitu menurut beliau lafaz Al-Quran adalah masdar dengan makna isim maf'ul, iaitu makru', iaitu yang dibaca. Oleh itu Al-Quran itu maknanya al-makru', bermakna yang dibaca. Jadi Al-Quran itu maknanya yang dibaca. Al-Quran itu daripada kalimah qara'a, tetapi dalam bentuk isim maf'ul, iaitu al-makru'u, sesuatu yang dibaca. Jadi Quran itu mana sesuatu yang dibaca, di mana ia merujuk kepada firman Allah Ta'ala, inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Sesungguhnya kamilah yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran itu dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu. Oleh itu apabila kami telah menyempurnakan bacaannya kepadamu dengan perantaraan Jibril, maka bacalah menurut bacaannya itu. Cukuplah. Kita baca sampai nombor 3. Ke nak berhabis kan? Tinggal satu lagi ni. Menurut Imam Az-Zujjaj, kalimah Al-Quran merupakan kata sifat daripada perkataan al-qar'u, bererti himpunan atau menghimpun. Hal itu kerana Al-Quran merupakan kitab suci yang menghimpunkan atas atau intisari daripada semua kitab suci sebelumnya. Sampai situ. Jadi Quran ni ada 4 khilaf ulama maksud dia, ya. Perkataan Quran tu. Satu, Imam Syafi'i khabar tak ada apa-apa diambil daripada mana-mana perkataan. Dia nama khas. Kan? Yang kedua, Imam Farraq khabar ambil pada qara'in, makna penguat. Yang tiga, Imam Lihyani diambil pada perkataan qara'a, baca. Dan ini yang famous sekali, ya. Yang famous sekali. Quran tu pada qira'ah, dia kata, ya. Kalau saya ceramah pun saya kata Quran tu daripada perkataan qara'a, baca. Okey. Yang keempat, Imam Zujjaj kata daripada perkataan al-qar'u, iaitu himpunan. InsyaAllah nanti kita akan tapi yang ni, perenggan ni, dia menerangkan nombor 4 tu. Kata sifat ini kemudian dijadikan nama bagi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Justeru erti tersebut menunjukkan bahawa Al-Quran menghimpunkan surah, ayat, kisah, perintah, larangan dan intisari kitab-kitab suci sebelumnya. Ini menurut pendapat Imam Az-Zujjaj. Jadi yang kata sifat ini adalah apa orang kata menerangkan nombor 4 tu. Jadi insya-Allah kita akan sambung berdasarkan. Ni nombor 4, ya, kelas nombor 4. Tengoklah berapa kelas saya tulis ni. Kelas nombor berapa? Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.